Terima kasih kepada Tuan Presiden Kes yang dihormati dosen-dosen, pensyarah-pensyarah dan juga yang dikasihi teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Okey, insyaAllah pada masa yang diberikan ini saya akan membentangkan satu makalah, iaitu kita adalah serumpun cerminan masyarakat Aceh dan Pulau Pinang dalam Pantun Melayu Nusantara. Okey, dalam makalah ini merupakan satu perbandingan ataupun satu perbincangan awal mengenai pantun-pantun yang terdapat di Aceh dan juga di Pulau Pinang. Dan saya dalam makalah ini membandingkan di antara dua pantun ini, di antara masyarakat Aceh dan Pulau Pinang, untuk melihat dari sudut temanya. Okey, pengenalan. Seperti yang kita tahu, pantun ini dia merupakan satu artifak bangsa ataupun satu rekod yang diperturunkan secara lisan, yang merekod segala perkara yang ada dalam masyarakat, terutamanya mengenai pemikiran, mengenai adat budaya, emosi masyarakat itu sendiri. Maksudnya kalau kita nak cari sesuatu yang lain daripada istilah sejarah, kita merujuk kepada pantun. Bagaimana orang dulu mengendalikan perasaan marah, bagaimana orang dulu mengendalikan perasaan cintanya, contoh. Dalam pantun ada dia punya ilmu-ilmu tu. Jadi kalau nak teliti boleh tengok dalam pantun-pantun. Dan pantun juga menjadi medium kepada masyarakat untuk menyatakan berbagai tujuan, hasrat, emosi dan pengalaman hidup. Dan jenis-jenis pantun yang dibincangkan, pantun dagang, pantun nasihat, pantun cinta dan pantun emosi. Pantun-pantun yang dibandingkan adalah berdasarkan koleksi buku Bila Terkenang Zaman Dahulu, Pantun Pulau Pinang yang diterbitkan pada 2012. Itu saya silap tarikh. Dan juga himpunan koleksi peribadi pekaji yang dikumpulkan untuk membandingkan di antara dua negeri ini, daripada Malarawa Tawa, Arif Abdullah, Muhammad Arum dan Syed Zakaria Al-Fahri. Okey, kita ada serumpun dan sedikitlah latar belakang antara Aceh dan Pulau Pinang. Seperti yang kita tahu dan telah dibentangkan oleh pembentang-pembentang sebelum ni, kita dapat tangkap bahawa hubungan Aceh dan Tanah Melayu, khususnya Pulau Pinang, sangat-sangatlah rapat. Kalau teman-teman semua pergi ke Pulau Pinang, di sana ada banyak nama-nama jalan, nama tempat diberikan nama Aceh. Sungai Aceh, Lebuh Aceh, banyak. Jadi nampak dia di situ sebagai satu tanda bahawa hubungan Pulau Pinang dengan Aceh itu adalah berkait rapat. Dan seperti yang kita tahu bahawa Aceh dan Pulau Pinang berkongsi agama yang sama, Islam. Dan juga Pulau Pinang dan Aceh ini merupakan sebuah pelabuhan yang sangat terkenal di Nusantara pada zaman itu. Okey, berbalik kepada kita punya tajuk tadi, kita adalah serumpun. Serumpun maksudnya kumpulan tumbuhan yang seolah-olah mempunyai akar yang sama. Maksudnya walaupun kita berbeza dari segi negara, berbeza dari segi mungkin cara kita bercakap berbeza, tapi sebenarnya kita adalah sepupuan, macam Prof. Noria cakap tadi. Jadi kita ada berkaitan walaupun berbeza cara bercakap, budaya dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan terus kepada tema-tema pantun. Yang dipilih adalah pantun dagang. Banyak di antara pantun-pantun yang terdapat dalam koleksi Pantun Pulau Pinang dengan koleksi Pantun Aceh banyak memaparkan bagaimana masyarakat ketika itu budaya mereka adalah budaya berdagang. Berdagang ni, pantun-pantun dagang ni saya kategorikan sebagai memeliharkan pemikiran, emosi, perasaan atau cerita yang ada berkait dengan perantau, pedagang, pelayar, peniaga dan perkapalan. Maksudnya pada ketika itu pantun merupakan satu medium penceritaan, medium bagaimana pelayar, pedagang, orang yang ditinggalkan oleh pelayar tu, macam dulu kalau nak berdagang, nak menunggu waktu tukarnya musim, maksudnya kalau orang tu dah kahwin, dia akan tinggalkan isteri dia di rumah. Kalau dia tak bawa. Maksudnya pantun-pantun yang mungkin dicerita oleh isterinya tentang pantun rindunya suami dia 3 bulan tak balik. Macam itulah. Sebagai contoh saya tak ambil semua daripada makalah tu, saya ambil yang saya bandingkan yang sedikit sebab masa tak cukup. Kalau kita lihat pantun Pulau Pinang, bunga jamban dibuat angin,
taruh di luar pintu kota. Layar di Kembang nanti angin South dibongkar wilayah kita. Maksudnya dia nak bagi tahunya, kita nampak dari pantun ni, kita tahu dulu masyarakat kita ni suka belayar biasa. Budaya belayar itu adalah perkara biasa. Ini adalah satu daripada pantun-pantun yang ada dalam pantun dagang tu. Yang ni salah satu ni saya ambil daripada pantun Aceh yang daripada bahasa Gayo, yang terdapat daripada koleksi itu. Juga menceritakan bagaimana kisah orang merantau, tujuan merantau, mencari ilmu, mencari kedudukan dan sebagainya. Seterusnya, pantun nasihat. Pantun nasihat ni dia memeriahkan nasihat, pesan atau melakukan sesuatu kebaikan atau meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ini biasalah kalau kita perhatikan dalam banyak-banyak pantun, di sana kita dapati pelbagai pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tua tu disampaikan melalui medium pantun. Contohnya, dia bagi tahu supaya bersegras. Apa hasilnya bila kita ni bersegras? Contoh dalam pantun Pulau Pinang ni saya ambil bahagian maksud, siang berpanas, malam berembun, rezeki secupak jadi segantang. Maksudnya siang berpanas, malam boleh kerja, malam berembun, rezeki secupak menjadi segantang. Maksudnya kerja yang sedikit menghasilkan yang sedikit, kalau kerja yang banyak menghasilkan yang banyak. Sama kat dulu untuk pantun Aceh, Gayo Bahari Raya dulu kata datu-datu bila ingin kain Samarinda, kerja keras pecahkan batu. Mungkin kain Samarinda ni satu kain yang mahal. Saya ingat kain pekat Samarinda tu kan, drama tu kan, Cat Samarinda. Itu dia tahu. Aku ingat. Okey. Dalam aspek pantun di antara kedua buah negeri ini, pantun cinta adalah pantun yang mendominasi koleksi pantun-pantun tu. Kalau teman-teman semua membaca pantun-pantun ni, teman boleh merasai bagaimana begitu syahdunya cinta yang diluahkan dalam pantun ni. Sebab itulah pantun ni merupakan medium yang sangat sesuai. Kalau yang masih bujang boleh belajar daripada pantun-pantun tu. Kalau yang dah berkahwin pun dia pertamanya dahulu kita tak macam sekarang, kita ada Facebook. Kita bila kita cinta kita tak kesabayan, kita tulislah dalam Facebook tu. Tapi dulu pantun ni dia sampaikan melalui lisan. Jadi dengan pantun lah dia dapat sampaikan kehendak hati yang tak kesabayan. Daripada mula kepada baris pembayang dan juga maksud dulu ada mengandungi perkara-perkara tersebut. Contohnya saya petik ni, dia rindu. Sampai dia kata, hatiku rindu bukan buatan umpama padi kemarau setahun. Nak katanya betapa dia punya hati dia tu rindu kemarau setahun. Yang Aceh pula, 7 tahun hatiku selalu mabuk, saban hari teringat padamu. Nak kata 7 tahun lama ni. Dia sebenarnya kalau perhatikan, saya perasan penggunaan perkataan 7 ni banyak dalam pantun. Jadi dia merupakan salah satu macam nak bagi tahunya banyaknya penggunaan, banyaknya tahun yang terdapat dalam lamanya. Seterusnya pantun emosi. Pantun emosi ni ada kaitan sikit dengan pantun cinta, tapi saya bezakan, saya turunkan dalam bentuk kategori baru sebab dia mencitrakan perasaan dan emosi masyarakat Melayu. Perasaan dan emosi tersebut merangkumi rasa marah, sedih dan juga gembira. Ada pantun yang dia menggambarkan tentang perasaan marah, ada pantun yang dia menggambarkan perasaan marah serta memberi satu solusi kepada masyarakat bagaimana nak mencegah ataupun nak elakkan daripada perasaan marah tu menjadi sesuatu yang lebih buruk. Kalau dalam pantun Pulau Pinang, dia beritahu hancur remuk di dalam hati, di muka tidak kelihatan. Maksudnya nak kata marah tu punya pasal, tapi di muka tu jangan biar ada, jangan tunjukkan. Kalau pantun Aceh ni pula, sudah sakit biarlah di dalam, jangan tergambarkan pada air muka. Maksudnya nak kontrol kita, nak kawal kita daripada sifat Allah. Kesimpulannya,
Pantun-pantun yang digaji mempunyai persamaan yang mengikat serta menjelaskan lagi perasaan kita dalam sumpun. Maksudnya, walaupun berbeza negara, cara bercinta kita, cara kita meluahkan rasa kita, rindu kita tu hampir sama dalam kedua-dua pantun tu. Jadi, hari ini menunjukkan hubungan yang erat antara Aceh dan Pulau Pinang telah dicerminkan melalui medium pantun. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa genre pantun merupakan sumber dokumentasi sastra dan budaya masyarakat Melayu Aceh dan Pulau Pinang sebagai khazanah warisan rumpun Nusantara yang mewujudkan hubungan Pulau Pinang dan Aceh. Dan kesimpulan yang terakhir, bacalah koleksi-koleksi pantun yang ada. Sebab di dalam pantun-pantun tu banyak memberikan kita ilmu yang baru sebenarnya, dan ilmu-ilmu yang orang dulu ada yang kita sekarang dah tak ada. Jadi dengan membaca pantun, kita dapat mengenali identiti kita dulu, macam mana masyarakat dulu dapat berjaya. Wallahualam. Terima kasih.